Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Suhaimi bin Muhammad Ali dalam Zakat dan Anda. Tajuk yang akan dibincangkan pada segmen ini ialah memahami asnaf fi sabilillah. Fi sabilillah ini daripada perkataan asal, yakni sabil. Ini bermaksud jalan. Sabilullah bermaksud jalan menuju kepada Allah. Fi sabilillah, kita berada jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan ulama pada peringkat awal mentafsirkan fi sabilillah ini lebih kepada berperang, yang ini menegakkan agama Islam, itu menegakkan negara Islam. Pada zaman sekarang ini, fi sabilillah itu lebih berbentuk umum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, mengatakan bahawa fi sabilillah itu bukan semata-mata arahan untuk berperang. Begitu juga beberapa ulama fiqh yang lain seperti Imam Ar-Razi, Imam Al-Qasani, Muhammad Shatut, Muhammad Reza dan lain-lain lagi. Begitu juga terdapat ulama di negara kita, khususnya di Selangor ini, Profesor Madya Dr. Hailani Mujtahid dalam kertas kerjanya yang bertajuk Penafsiran dan Pelaksanaan Agihan Zakat Asnaf fi Sabilillah mengikut keperluan semasa di Malaysia. Dalam kertas kerja tersebut, Dr. Hailani Mujtahid memberi maksud fi sabilillah kepada dua. Yang pertama, fi sabilillah ini bermaksud kita bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bermaksud fi sabilillah itu berbentuk umum, yang ini untuk maslahah, kepentingan ammah, kepentingan umat Islam secara keseluruhannya. Maka dapatlah disimpulkan di sini bahawa fi sabilillah ini bukan semata-mata arahan untuk berperang, mengangkat senjata, pedang dan sebagainya, tetapi lebih kepada untuk kebaikan, untuk meningkatkan syiar Islam, untuk meninggikan syiar Islam di mata dunia, khususnya di Selangor ini. Antara dana zakat yang diperuntukkan untuk asnaf fi sabilillah termasuklah untuk membiayai sekolah-sekolah agama, membiayai masjid-masjid dan surau-surau, termasuk juga membantu pihak pengurusan masjid untuk mentadbir, menguruskan dan menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam masjid di qaryah tertentu di dalam negeri Selangor. Termasuk juga asnaf fi sabilillah ini diperuntukkan untuk pelajar-pelajar yang menuntut ilmu, sama ada di dalam negara maupun di luar negara, bagi bidang-bidang, khususnya bidang-bidang yang bersangkut paut dengan agama seperti bidang syariah, usuluddin, bahasa Arab dan sebagainya. Termasuk juga di dalam Selangor ini diperuntukkan daripada dana asnaf fi sabilillah tersebut untuk membantu pelajar-pelajar yang mengambil bidang sains perubatan, yang mana bakal-bakal doktor dapat dilahirkan, maka tenaga doktor-doktor Muslim tersebut dapat dimanfaatkan untuk rakyat atau masyarakat Islam, khususnya di Selangor, secara amnya di Malaysia. Justru janganlah kita berfikiran sempit ataupun kita membuat penafsiran yang terlalu sempit bahawa bila menyebut fi sabilillah maka kita menganggap jihad, ataupun yang penafsiran yang salah pada hari ini, pada dunia hari ini. Kita lihat tanggapan masyarakat luar, tanggapan orang-orang bukan Islam terhadap orang Islam bahawa orang Islam ini ialah pengganas. Orang Islam ini orang yang sanggup membahayakan diri mereka, berjihad, membunuh diri, meletupkan diri. Maka kita kena betulkan kesalahfahaman ini bahawa fisabilillah ialah bagaimana kita dapat meningkatkan syiar Islam, seterusnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu yang sama kita dapat melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Baiklah, sekian sahaja segmen zakat dan anda buat kali ini. Ingkatan ikhlas daripada saya buat anda semua. Zakat suatu kewajipan. Berzakatlah di Lembaga Zakat Selangor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.